Halo bos, selamat petang, saya Awam Pang. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni ya. Kereta ni tahun 2011. Okey, Lexus CT 200. Ini hybrid lah. Lepas tu 1.8 auto. Harga cuma jual 32,800. Tahun 2011 punya. Boleh nampak dia punya depan punya lampu ada projector. Bawah ada daylight sini. Okey. Dia punya bumper banyak sporty. Pastilah ini high spec lah. Ini high spec. Lepas tu engine dalam dia pakai hybrid lah. Ada dua coolant. Satu ke sini, satu ke sini. Ini tangki punya. Ini untuk sejuk yang hybrid. Dia punya hybrid punya coolant. Okey, kereta ini punya air ya. Tak boleh kurang punya. Kalau kurang hybrid akan bakar lah. Tapi dia pakai CVT gearbox memang tahan lah. Lexus dulu banyak mahal. Okey, boleh nampak V-house ini semua cantik lah. Tapi saya nampak satu barang ah. Ini barang. Okey. Body damper ah. Dah biasa nampak punya. Sebab biasa satu bar aja lah. Ini macam ada exober kan. Ya, kereta ini dia ada body damper depan dengan belakang. Okey. Ini mula-mula ini design untuk Yamaha punya. Yamaha buat kasih Toyota punya kereta. Macam GR86 pun ada, GT86 pun ada. Okey. Tayar dia tahun 2023. Okey. Bunga masih banyak. Lepas tu dalam leather memang cantik. Bawa banyak sedap. Okey, sebab dia hatchback, cornering semua baik. Okey, dalam leather, electronic seat, memory seat memang ada. Okey. Lepas tu dalam ini sensor lah. Ini sensor cruise controller. Mileage dia 126,000 kat sini. Okey. Lepas tu dia punya ini player ini player. Ni pakai sini macam mouse lah. Ini tahun 2011 punya teknologi lah. Okey, boleh nampak. Macam komputer macam ni lah. Sini enter. Lepas tu sini manual. Okey, dia ada eco mode, sport mode. Sini pusing. Sahaja. Minyak memang banyak jimat lah kereta ni. Lepas tu bawa pun banyak sedap, banyak power. Biasa dia punya CVT tak ada masalah lah. Sebab dia Lexus mah, dah biasa ada masalah. Okey. Lepas tu belakang macam ni. Pun cantik juga. Okey, dia hatchback punya. Okey. Belakang. Tahun 2011 tahun 2011 Lexus CT 200 hybrid. Okey. Harga jual 32,800. Sebab ya, saya tengok dia bawah. Boleh nampak satu. Ini bangkai body damper.